Yes, Tuhan invite saya. Hey, pagi-pagi menangis patut diorang, sir. Apa, sir? Petang ni datang, sir. Datang tu. Ayo. Apa? Datang sekali lah sini. We together mah. Saya tetamu jemputan, saya tetamu yang tidak dijemput. Raka. Kejap. Kejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Putra Adrian Heka bin Muhammad Nazri dari kelas M27. Jadi, apakah pilihan universiti saya? Pilihan universiti saya adalah terutamanya adalah Universiti Malaya UM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kenapa saya pilih dua universiti ini? Kerana ia merupakan universiti yang saya pilih setelah SPM, tapi saya tak dapat, and then saya akan cuba setelah habis matriks ini untuk melanjutkan di peringkat ijazah sarjana muda. And then apa kursus yang saya ingin sambung di universiti tersebut? Pertamanya adalah perubatan, kerana perubatan merupakan cita-cita saya sejak dari kecil lagi. So saya macam cuba sedaya upaya saya untuk mencapai kursus tersebut. Tapi jikalau bukan rezeki saya untuk dapat medik, saya akan sambung dalam bidang kejuruteraan kimia di UM atau UKM, kerana ia merupakan something interesting bagi saya untuk kerja di bahagian petroleum ataupun kerja under Petronas. Dan usaha saya untuk saya secure ataupun saya dapatkan universiti itu adalah saya akan memastikan sem ni saya akan dapat 4 flat agar saya dapat secure tempat saya dalam uni tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Putri Wana Kristina. Saya dari kelas M27. Saya nak sambung dalam bidang bioperubatan di UPM. Okay, so kenapa saya nak sambung dalam bioperubatan? Sebab saya memang minat dengan sains, especially berkaitan dengan badan manusia. So saya nak faham macam mana penyakit terjadi dan macam mana cara nak rawat, and saya boleh kerja dalam bidang makmal ataupun di hospital. Okay, next, kenapa saya pilih UPM? Sebab UPM ni antara universiti terbaik dalam bidang sains dan penyelidikan. Nak masuk UPM ni bukan senang. So saya kena usaha keras dalam pelajaran, especially subjek biologi lah. Selain tu, saya kena aktif dalam program yang college anjurkan. So tu je. Thank you, bye. Hai, nama saya Balkis Tania daripada kelas M27. Jadi, universiti dan kos pilihan saya ialah Universiti USM, Universiti Sains Malaysia, kos nursing. Jadi, saya pilih kos nursing ni sebab saya memang minat dalam bidang kesihatan dan saya memang minat untuk membantu orang. Jadi, kenapa saya pilih USM? Sebab USM ni antara universiti yang terbaik lah untuk kos ni, kos nursing, dan dia ada fasiliti, saya rasa dia mempunyai fasiliti yang lengkap untuk kos yang saya suka ni. Jadi usaha saya untuk dapatkan masuk kos dalam universiti yang saya pilih ni, saya akan banyakkan buat latihan, belajar dengan konsisten supaya saya dapat tingkatkan lagi akademik saya, dan saya akan banyakkan buat pasien. Hai, nama saya Kaini Sarwati Ismail. Jadi, universiti pilihan saya adalah Universiti Malaya dan kos yang saya nak sambung Biomedical Engineering. Kenapa saya pilih kos ni? Sebab pertama, peluang pekerjaan dia sangat luas, dan yang kedua, saya memang ada minat dalam membaiki mesin-mesin di hospital. Kemudian, usaha saya untuk masuk ialah saya akan berusaha sehabis baik untuk dapat CGPA 4.00 di semester 2. Itu sahaja. Okay. Hai, nama saya Syasha Nazira. Kos yang saya ingin melanjutkan pelajaran adalah kos Chemical Engineering, dan saya ingin menyambungnya di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kenapa saya pilih kos Chemical Engineering? Sebab job high demand dia tinggi kat Malaysia ni. Satu lagi, saya memang minat untuk belajar fizik dan peneliti. Kenapa saya pilih UKM? Sebab UKM adalah top universiti dalam Malaysia ni. Usaha saya untuk dapatkan kos ni adalah untuk saya akan cuba untuk dapat 4 flat dalam sem 2 dan akan berusaha sungguh-sungguh dan IB nanti. Itu je.
Hai, nama saya Nurul Fatia binti Zainun daripada kelas M27. Saya ingin menyambung pengajian saya dalam bidang fisioterapi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya memilih untuk menyambung pengajian dalam fisioterapi kerana saya suka untuk membantu atau merawat orang lain, dan saya memilih untuk menyambung di Universiti Kebangsaan Malaysia kerana di universiti tersebut menawarkan latihan praktikal yang berkualiti kepada saya. Jadi usaha saya untuk mencapai cita-cita ini adalah untuk memperoleh full flight dalam SEM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Ashraf Fikri bin Zulfikri, and then hari ini saya nak kongsi tentang universiti dan kursus pilihan saya. So universiti pilihan saya adalah UM. So, and then saya nak ambil ijazah sarjana muda dalam kos teknologi maklumat. And then sebab apa saya nak ambil kos ni? Sebab saya memang minat kos ni dari kecil lagi. Saya suka tengok orang buat programming, orang buat coding, and then saya suka tentang teknologi. And then kita tahu yang teknologi ni semakin berkembang seiring dengan perubahan masa kan dekat negara kita. So maybe peluang pekerjaan tu nanti akan kedepannya akan lebih banyak peluang pekerjaan. So mudahlah untuk dapat kerja. So and then sebab apa saya nak masuk Universiti Malaya? Sebab UM ni kita tahu adalah universiti terbaik di Malaysia. And then dia ada kemudahan yang lengkap untuk pelajar IT seperti amal komputer yang canggih. Okay. So jelas adalah usaha saya untuk masuk ni adalah dengan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai grade yang tertinggi dalam PNGK saya. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Ali dari kelas M27. Okay, universiti antara universiti impian saya yang ingin saya masuk adalah Universiti Sains Malaysia. Dan kenapa saya nak masuk Universiti Sains Malaysia sebab kerana saya ingin memilih kos kejuruteraan mekatronik. Kenapa saya memilih kejuruteraan mekatronik tersebut? Ialah kerana kalau kita lihat setakat Malaysia ni, kejuruteraan mekatronik adalah pekerjaan yang diperlukan di Malaysia untuk dalam sektor perindustrian, kesihatan dan sebagainya. Kenapa saya memilih Universiti Sains Malaysia? Kerana dia adalah universiti yang saya impikan dari sejak sekolah menengah lagi. Kenapa usaha saya ingin memasuki universiti tersebut adalah saya akan memastikan semester ini saya akan cuba mendapatkan full flat untuk memastikan PNGK saya lebih stabil dan dapat bersaing dengan pelajar-pelajar lain. Itu sahaja. Terima kasih. Hai, nama saya Abu bin Fahmi. Saya dari kelas 7. Okay, antara saya nak masuk UKM dan saya nak ambil bidang fisioterapi. Kenapa saya nak ambil bidang fisioterapi? Sebabkan saya memang minat dalam bab-bab fisio dia banyak. Dia ada neurologis, dia ada jenis macam tulang-tulang, kita boleh baik kulit orang, semua tu. Okay, so macam saya minat dalam benda-benda tu. So dalam saya minat fisio ni dekat UKM. Sebab apa saya pilih UKM? Sebab UKM banyak kemudahan dan bagi saya UKM ni memang dari dulu, daripada sejak saya kecil memang saya minat UKM dan dekat dengan rumah saya. So, macam saya selalu masuk situ, saya tengok macam menarik minat saya sendiri untuk masuk dalam bidang fisio dan di UKM. Okay, usaha saya untuk masuk dalam UKM dalam bidang fisioterapi, saya akan belajar rajin-rajin sehingga saya capai apa yang saya nak. Seperti saya perlukan dapat full flat dalam multiplikasi, bio tu wajib. Lepas tu fizik, kemi semua tu memang wajib lah, sebab fisio ni antara subjek yang bidang yang kompetitif dalam UKM. Apa yang saya perlu buat, saya perlu lebihkan usaha
Kerana jika sebelum ni saya kurang usaha, saya lebihkan lagi, saya lebih sampailah saya dapat apa yang saya nak. Saya Tengku Sarah dan course dari universiti pilihan saya ialah Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan di Universiti Putra Malaysia. Jadi, kenapa saya ingin mengambil course ni ialah kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang jururawat dan saya memilih Universiti Putra Malaysia sebagai universiti pilihan saya kerana saya yakin Universiti Putra Malaysia mempunyai fasiliti yang sangat lengkap untuk semua student. Dan seterusnya, saya dapat tahu bahawa hospital Universiti Putra Malaysia merupakan hospital yang agak baru dan dengan itu saya yakin fasiliti yang ada sangatlah terkini selari dengan perkembangan teknologi semasa. Jadi usaha saya untuk mendapatkan kos dari universiti pilihan saya ialah saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk PSPM 2 untuk mendapat forfeit memandangkan saya tidak mencapai target saya semasa PSPM 1. Jadi saya akan melibatkan dekat usaha saya supaya saya dapat melepasi merit yang telah ditetapkan oleh universiti. Saya Nur Afifah Nabila binti Cik Amran dari kelas M57. Saya bercita-cita untuk melanjutkan pengajian di Universiti Utara Malaysia UUM dalam bidang sarjana muda pendidikan dengan kepujian bimbingan dan kaunseling. Saya memilih kursus ini kerana saya berminat untuk membantu individu dalam aspek emosi dan mental. Saya ingin menjadi kaunselor yang dapat membimbing orang ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. U ini menawarkan latihan berkualiti serta peluang praktikal yang dapat membantu dalam kerjaya saya. Untuk mencapai impian ini, saya memberi tumpuan kepada akademik, etika dalam kurikulum dan sentiasa mencari ilmu serta pengalaman yang bermanfaat. Saya harap impian yang saya tercapai dan saya dapat memberi sumbangan kepada masyarakat. Hai, saya Nur Husnina dari kelas M57. Jadi course yang saya nak ambil adalah food technology sebab saya nak ambil food tech ni sebab dalam dunia ni kita sentiasa perlukan makanan. Kita perlukan industri yang sentiasa improve makanan, buat makanan baru ataupun mengkaji makanan. Jadi saya rasa food tech ni adalah industri yang sesuai untuk saya. Dan saya juga nak cuba ceburi bidang bisnes. Jadi mana tahu kalau food tech ni boleh membuka laluan kepada saya untuk buat bisnes dalam makanan. Dan course yang saya nak ambil adalah Universiti Sains Malaysia kerana universiti ni adalah salah satu universiti terbaik yang ada kat Malaysia dan tempat universiti ni kat Penang. So Penang kita tahu lokasi dia strategik sebab dia ada banyak kilang. So kalau saya nak buat intern ataupun saya nak mula kerja, mungkin saya boleh dapatkan kerja dekat sana. Dan usaha yang saya akan buat untuk dapatkan course ni adalah saya akan usaha untuk skor dalam exam saya. Sebab dekat universiti nanti, subjek-subjek yang saya akan belajar pun ada relate dengan apa yang saya belajar dekat subjek yang saya belajar dekat Malaysia sekarang. Dan kalau saya nak secure tempat saya, semestinya saya kena skor. Ya. Hai, nama saya Husna. Course yang saya nak ambil waktu di nanti ialah course Electrical Engineering. Kenapa saya pilih course ni? Sebab course ni sangat high demand waktu bekerja nanti. Since negara kita dah banyak teknologi yang menggunakan electricity. Jadi dia sangat high demand lah untuk saya bekerja nanti. Jadi satu, saya sangat minat bidang fizik. Jadi lebih-lebih lagi topik-topik yang berkaitan dengan elektrik ni. Jadi itu yang membuat saya rasa nak masuk course Electrical Engineering. Lagi satu, saya juga course Electrical Engineering ni sangat meluas bidang dia. Jadi time bekerja nanti saya boleh jadi macam-macam. Contohnya macam manager dan sebagainya. Universiti yang saya nak ambil kandidasi nanti adalah Universiti Sains Malaysia di Penang.
kenapa saya pilih universiti tersebut adalah kerana universiti ni adalah salah satu universiti yang top di Malaysia. Jadi bila saya masuk universiti yang top, saya dapat bagi first impression yang baik untuk interviewer bila saya bertemu juga time kerja nanti. Lagi satu, kawasan USM tu sendiri adalah sangat strategik sebab kita tahu sini dia banyak industri, jadi mudahkan saya untuk ambil intern kat sana ataupun terus bekerja di sana. Jadi usaha saya untuk dapatkan dream course saya adalah saya perlu skor subjek yang diperlukan untuk electrical engineering lah, contoh dia macam matematik, fizik. Sebab kalau tak skor, macam mana saya nak secure tempat saya kat sana. Jadi lebih eloknya saya kena maintain untuk dapat 4 flat sana supaya saya mudah untuk dapat kos yang saya nak. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akilah dan ni saya Adia. Yes, jadi beradanya saya di sini, saya ingin memberitahu kos yang saya ingin pilih, iaitu kos Sarjana Muda Psikologi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jadi, mengapa saya pilih kos ni? Kerana saya ingin membantu masyarakat dari segi fizik, dari segi psikologi dan juga mental, yang saya yakin saya dapat membantu mereka dengan cara ini. Jadi kenapa saya pilih UKM? Sebab UKM ni adalah salah satu universiti yang terkenal dengan bidang psikologinya. Jadi saya juga akan berusaha dalam subjek matematik dan juga biologi supaya PNJK saya naik daripada sebelum ni dan layak untuk memasuki Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, saya letak pilihan pertama saya dalam UPU ialah patologi pertuturan di USM. Okey, kenapa saya pilih kos ni? Okey, contoh, kita bercakap macam orang normal, biasa je kan? Tapi kita tak tahu macam mana orang yang bercakap secara tidak normal tu berfikir. So dari situ kita boleh belajar psikologi dan macam mana mekanisme kita bercakap sebenarnya. Okay, and then kenapa saya pilih USM? Sebab USM ni dia salah satu universiti penyelidikan yang berprestis dekat Malaysia. So saya berminat untuk menyelidik bidang yang saya minati dengan lebih teliti supaya saya dapat bagi manfaat kepada masyarakat dan seluruh negara. So usaha saya ialah saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang saya nak dengan cara saya akan bersungguh-sungguh dalam interview saya, and then saya akan naikkan lagi saya punya NGK. That's all. Bye. Thank you. Bye. Saya Putri Nur Alia binti Syahid Nizam. Saya bercita-cita ingin menjadi ahli pengimejan diagnostik ataupun sinaran perubatan kerana saya ingin memahami lebih banyak tentang penyakit dalaman yang belum diketahui oleh umum. Saya ingin melanjutkan pengajian saya di University Sains Malaysia USM kerana reputasinya yang cemerlang dan penekanan dalam penyelidikan mampu memberi saya peluang dan pengalaman dalam pekerjaan yang sebenar. Saya akan berusaha gigih, bersungguh-sungguh dan tidak akan tidur malam, dan juga saya akan berusaha untuk mendapatkan perfect untuk exam ini. Hai, nama saya Mufiqah Munirah binti Hassan Kasmawi daripada kelas M2T7. Jadi, apa universiti dan kos pilihan saya? Yang pertama sekali, saya nak melanjutkan pelajaran dekat Universiti Putra Malaysia dalam jurusan Bachelor in Counselling. Soalan seterusnya, kenapa saya nak ambil kos counselling tu? Jadi bagi saya, counselling ni adalah satu kos yang menyeronokkan. Sejak daripada sekolah lagi, saya memang minat kos yang berkenaan psikologi dan juga counselling.
Dan juga bagi saya, kalau saya ambil kaunseling ni, saya dapat bantu orang yang memerlukan, macam orang yang tengah ada stres ataupun masalah dengan dia orang punya mental. Jadi yang seterusnya, kenapa saya nak masuk universiti tu? Sebab apa saya nak masuk Universiti Putra Malaysia? Sebab saya nak rasa environment yang baru. Daripada sekolah lagi dan matrik, saya duduk dekat dengan rumah. Jadi kalau saya masuk dekat UPM, saya lagi jauh lah daripada rumah. Jadi saya boleh tengok environment sekeliling dekat kawasan yang baru. Last sekali, apakah usaha saya untuk masuk ke dalam universiti pilihan? Jadi seperti yang kita tahu, kaunseling ni salah satu kos yang ada temuduga. Jadi bagi saya akan buat yang terbaik dalam temuduga. Saya akan revise balik apa-apa tips-tips yang saya perlu buat sewaktu temuduga. Selain temuduga juga, saya perlulah naikkan lagi prestasi saya dalam PSPM. Dan saya harap saya dapatlah kos yang saya nak tu. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Aina Nafisa dan ini ialah Ainur Marfu'ah. Jadi, kos yang saya nak sambung ialah saya ingin menyambungkan pelajaran saya dalam bidang Sains Bioperubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Saya ambil kos ini sebab saya minat dalam bidang sains dan juga kesihatan. Saya pilih UKM sebab UKM ni merupakan institusi yang dia menawarkan kemudahan makmal yang moden. So, mudahlah untuk pelajar nak buat penyelidikan dan belajar dengan lebih selesa. Jadi, usaha saya untuk menyambung bidang ini ialah saya akan berusaha bersungguh-sungguh dan mencapai 4 flat untuk SEM 4 ini, dan saya akan bangga ke ibu ayah saya, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan memilih kos bioinformatik dengan kepujian kerana kos ini sesuai dengan bidang yang saya minati dan mempunyai pekerjaan yang luas yang memerlukan kos ini. Selain itu, saya memilih universiti ini kerana universiti ini mempunyai fasiliti yang lengkap dan canggih bagi memudahkan pelajar untuk menyambung dengan kos ini. Usaha yang saya sedang dan telah lakukan untuk berjaya dalam menjadi salah satu mahasiswa di universiti ini, saya telah belajar dan mendapat PNJK yang melepasi syarat khas untuk kos ini, dan apa yang saya akan cuba lakukan, saya akan untuk SEM dunia saya akan berusaha untuk mendapatkan 4 flat supaya merit yang ditentukan untuk kos ini melepasi merit saya melepasi untuk merit kos yang ditetapkan ini. See you at UKM. Okay, bye-bye.